Ini serius lah, tak ada lawan keras lagi. Takkan bagi lawan Penang. Penang lawan Division 2 paling pun kalah. Depa jangan main-main. Penang tahun 2026 beza dah. Beza apa? Beza pakai seluar dalam ke apa? Aduh. Okey, kalau tak ada sepak biasa aku kena direct free kick pula. Alah, siapa pula yang pasang tiang tinggi-tinggi kat situ? Yes, strategi aku percaya. Mantap. Oi ref, come on, ada pasang tiang gol tinggi sikit tu. Mana ada, yang bukan-bukan je kau ni. Fuck you kau. Alah, dah tak gol tu tak gol je lah. Ni biar aku bagi puskas sikit. Mampus. Kalau macam tu masuk puskas ke tak Masuklah, tapi jalan Malaysia. Puskas apa macam tu? Ni aku bagi gol cantik sikit. Tu baru betul puskas. Jangan cakap pasal puskas lah. Nanti tersinggung pula negara sebelah tak jadi dapat. Pret, gol kamu tak sah. Lah, asal pula. Sebab saya orang Indonesia. Lah, boleh pula macam tu. Negara sebelah tu memang cepat tersinggung. Prit, kau cakap apa tadi? Lah, mana cakap apa? Tak ada apa-apa. Ni hadiah untuk kau. Kad merah. Pelajaran yang boleh kita ambil, jangan langsing orang. Nanti kita yang kena akibatnya.